Ujian. Dunia ni semua ada lapis-lapis dia tuan. Semua ada bahagian masing-masing. Orang tu mungkin duit banyak, tapi Tuhan tarik kot ni pula. Dan anaknya anaknya kot lah kena musibah. Anak buat masalah ke, anak buat perangai ke, kita okey, orang rumah tak okey. Macam tu. Kadang kita tak okey, orang rumah okey. Bila kena bala, dosalah kita. Bunuh diri ke tu, jangan. Sakit memanglah dunia lepas. Kena musibah kan terjun jambatan. Tapi kita kadang tu masalah depression banyak akhir zaman ni. Saya tengok berita kan, kat Pulau Pinang, Malaysia ya kan, luar negara, nak terjun jambatan. Depress kan, stres kan. Hidup dia tak ada siapa dia nak mengadu. Kita kena tolong tu. Kalau bak rumah tangga tu, isteri kadang dia ada satu sifat, dia burn out, dia letih. Kita jangan jadi raja pula masa tu. Mana air minum, mana kopi, tak ada. Dia dah letih asuh anak kita semua, kita jadi bos tak kena cara pula. Dia tak boleh, depress. Fitnah, ujian yang melanda dia. Jangan bunuh diri. Jangan bunuh diri, jangan murtad. Dua benda ni Jangan bunuh diri, jangan jadi kafir. Walaupun orang kafir bagi duit sekalipun, jangan jadi kafir.